Lagu Rindu ni ciptaan Joe Slash. Liriknya ditulis oleh saya sendiri dan diterbitkan oleh Joe Slash dan juga Adi Siksen. Permasalahan dia ialah saya terpaksa untuk kerja lebih sikit untuk memperkenalkan sesuatu vibe baru supaya pendengar-pendengar baru yang dapat untuk saya cangkuk supaya dia orang mendengar sesuatu karya baru. Music video pun saya tak pakai muka saya langsung. Saya gunakan AI supaya nampak sesuatu diselindungkan siapa yang nyanyi lagu ni. Tetapi permasalahan yang berbangkitnya ialah saya ada jumpa satu A&R daripada sebuah syarikat yang besar namanya. Lagu ni sedap. Tapi saya yang kena. You retro singer mah. You sekarang you bikin lagu ini vibe baru mah. Macam mana? Siapa mau main? Macam mana abang bila jelah baru nak keluarkan lagu baru yang ikut trend sekarang ni, tapi alih-alih mendapat orang kata tidak mendapat perhatian. Maksudnya macam orang ada yang tak restu, sampai ada pihak label pun macam yang cakap tadi. Jadi saya kena pergi positif untuk pergi orang yang lebih meraihkan kita. Tanpa saya terfikir satu kejutan yang wujud tentu atas rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar-pendengar di sebelah perlis menjadikan lagu itu sebagai lagu carta terbaik untuk 5 minggu sebagai juara. Maknanya ada yang celik mata yang boleh menerima akan sesuatu yang baru daripada seorang penyanyi retro macam saya kan. Korang kena tolong saya supaya saya tak struggle untuk meneruskan kehidupan saya. Berkarya itu adalah punya cara untuk saya terus relevan dalam industri muzik tanah air. Kalau anda tak tolong saya, nanti anda akan nampaklah sesuatu yang tak sepatutnya yang saya buat. Contoh meniaga benda yang tak kena dengan apa yang sepatutnya kriteria saya sebagai seorang penyanyi yang ada kebolehan untuk berkarya dengan ilham-ilham yang ada. Jadi tidak diberikan sokongan macam tu, kesian lah. Abang cakap abang dah cuba untuk ikut trend, maksudnya ikut genre musik sekarang ni kan. Tapi nampaknya macam dipertikaikan lah. Tidak ada yang pihak mempertikaikan benda tu sampai yang macam tak beri peluang. Abang ada tak rasa macam sedikit kecewa ataupun alat? Maksudnya usaha abang untuk ikut trend sekarang ini tapi tak dapat sambutan yang baik. Mengambil sebagai permulaannya untuk rasa macam sedikit ada tersentuh. Tetapi bila kemenjadiannya, bila adanya medsos untuk mudah untuk saya memperkenalkan sesuatu lagu itu melalui sentiasa live di dalam mana-mana medsos yang ada. Jadi membuatkan saya rasa nampak positif ke arah mana untuk saya memecahkan satu dinding tembok yang besar itu sehingga di luar daripada apa yang saya sangka, boleh diterima dan lagu ini jadi juara dalam satu tempat platform radio di sebelah Perlis. Ralat. Kira benda ini diteruskan, adakah ia macam memberi satu perkara yang negatif atau senang cakap membunuh lah? Ya, Penyanyi lama. membunuh secara senyap. Kerana kelangsungannya seseorang artis itu ialah sekiranya dia ada kemampuan untuk berkarya, you all kena support guys. Kalau korang tak support, siapa lagi yang nak support? Jangan nanti bila dah tak ada kemampuan untuk artis itu berkarya, ditanya-tanya pula. Tapi daripada segi peminat sendiri pun kadang-kadang kalau kita keluar benda-benda, bang tak ada lagu baru ke bang? Bila dah ada lagu baru, ini dia pula jadi dia kan. Tapi Alhamdulillah lah, dalam kepayahan tu saya nampak dah ada tembok besar yang dapat saya pecahkan di atas kepercayaan peminat dan juga pendengar yang ada di luar. Sama ada di semua medsos yang ada lah, sangat membantu dan Alhamdulillah keperitan, kepayahan itu dah nampak ada sesuatu yang menghasilkan yang terbaik untuk saya lah. Respon abang sendiri sewaktu bila abang nak promosikan lagu tu ataupun nak keluarkan lagu tu, lagu Rindu kan? Lagu Rindu ni tapi mendapat orang kata feedback yang tidak baik daripada satu pihak tu kan? Jadi apakah abang punya reaksi pada ketika itu? Ada Paling rare, ini lagu vibe baru. Tapi you nyanyi tau. You retro tau. Habis siapa mau main ni lagu Kau rasa? Kau rasa? Kan? Jadi saya percaya kalau dia berfikiran negatif macam tu, saya tak boleh masuk dalam kepompong yang boleh membawa ke arah yang negatif. Saya kena berfikiran positif untuk bergerak, untuk melakukan kata promosi dengan apa cara sekalipun. Alhamdulillah, Rindu telah berjaya melekat di hati peminat-peminat. next ni lagu bang, adakah abang serik nak buat lagu yang orang kata bersih ikut trend sekarang ni ke abang nak stick pada genre abang yang sebelum ni yang orang kenal abang? Menganalisa lah pencapaian terbaik untuk Rindu ini. Sekiranya perlu untuk saya menghasilkan sesuatu ilham yang baru dengan genre yang similar sama macam Rindu pun tak jadi masalah. Saya akan terus move on begitu juga dan akan cuba untuk menghasilkan sesuatu lagu yang berbentuk galau yang kita akan terus berkarya lah. Rindu ini tak pernah mati seperti angin yang terus berhembus membawaku mendekat walau dunia memisahkan kita.